COVID-19 sejak 2019 hingga 2023. Mesti banyak halangan dan cabaran yang mereka lalui untuk memastikan kita sebagai rakyat dapat hidup seperti biasa, seperti hari ini. Baiklah, peningkatan ekonomi dan sistem pendidikan Malaysia dalam mengharungi pandemik COVID-19 ini adalah tajuk saya yang akan saya terangkan secara terperinci pada hari ini. Sebelum itu, saya Muhammad Daniel Ashraf bin Mak Fazil dan akan menerangkan tentang tajuk ini. Baiklah, kita pergi pada pengenalan dahulu. Kita lihat, pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 telah memberi kesan besar terhadap kesihatan, ekonomi dan sistem sosial global. Malaysia tidak terkecuali daripada impak tersebut. Wabak ini berpunca daripada virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 yang mula dikesan di Wuhan, China sebelum merebak ke seluruh dunia. Maknanya, COVID-19 ini bermula di Wuhan, China dan merebak ke seluruh dunia yang menyebabkan semua aktiviti di dunia ini terjejas. Di Malaysia, kes pertama dirapatkan pada Januari 2020 dan keadaan menjadi semakin serius apabila kerajaan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula pada 18 Mac 2020 bagi memutuskan rataian jangkitan ini. Baiklah, kita lihat, pandemik ini bukan sahaja krisis kesihatan awam tetapi turut mencetuskan kemelesetan ekonomi, peningkatan kadar pengangguran, penutupan perniagaan dan 4 gangguan besar dalam sistem pendidikan di negara kita maupun di dunia. Baiklah, bagi pada pendekatan ekonomi di Malaysia. Baiklah, kita lihat. Yang pertama, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Walaupun PKP iaitu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan memberi kesan negatif kepada ekonomi jangka pendek, ia penting untuk mengawal penularan wabak, mengelakkan sistem kesihatan lumpuh dan mengurangkan kadar kematian. Kita lihat, PKP ini menyebabkan semua kerja perlu diberhentikan. Maknanya semua aktiviti jual beli terjejas akibat penularan COVID-19 ini. Tetapi kita perlu juga laksanakan PKP untuk mengawal penularan wabak, mengelakkan sistem kesihatan lumpuh dan mengurangkan kadar kematian, kerana kita tahu COVID-19 amat berbahaya dan boleh menyebabkan kematian. PKP dilaksanakan dalam beberapa fasa, iaitu PKPD bersyarat, PKPP pemulihan dan PKPD diperketatkan ataupun darurat. Langkah ini membolehkan aktiviti ekonomi dibuka secara berperingkat. Maknanya kita akan membaik pulih aktiviti ekonomi secara berperingkat, bukan secara terus. Seterusnya, pakej rangkaian ekonomi. Bagi memurahkan tekanan ekonomi, kerajaan memperkenalkan beberapa pakej yang sangat utama, iaitu pakej penjana, pelanjana semula ekonomi negara, dan yang ketiga, permai dan pemulih. Kita pergi pada pakej prihatin dahulu. Pakej prihatin ini menyediakan bantuan kewangan kepada isi rumah B40 dan N40, golongan bujang dan peniaga kecil. Kenapa mereka berfokuskan kepada 3 golongan ini? Seperti yang kita tahu, 3 golongan ini merupakan 3 golongan yang kurang berpendapatan dan hanya berfokuskan pendapatan dengan kerja seharian mereka sahaja. Jadi, dengan adanya PKP ini menyebabkan isi rumah B40 dan M40, golongan bujang dan peniaga kecil tidak dapat banyak kewangan untuk meneruskan kehidupan. Baiklah, apa pakej prihatin ini buat? Antara bantuan dia adalah membuat bantuan prihatin nasional (BPN), moratorium pinjaman bank dan diskaun bil elektrik. Ini dapat membantu isi rumah
serta golongan bujang dan peniaga kecil untuk membayar bil elektrik mereka, membuang pinjaman bank, dan kerajaan memberi bantuan prihatin nasional kepada mereka. Seterusnya, penjana iaitu pelanjana semula ekonomi negara. Apa yang mereka fokuskan sebenarnya? Mereka fokuskan pemulihan pasaran kerja, insentif pengambilan pekerja, sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Apa itu pemulihan pasaran kerja? Maknanya mereka memulihkan pasaran kerja dengan secara berperingkat, tidak secara terus. Yang kedua adalah insentif pengambilan pekerja. Seperti yang kita tahu, COVID menyebabkan banyak industri membuang pekerja mereka. Jadi penjana ini memfokuskan insentif pengambilan pekerja semula. Dan yang ketiga, sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Seperti yang kita tahu, perusahaan kecil dan sederhana ini tidak mempunyai banyak uang untuk meneruskan pekerjaan mereka, untuk membeli barang, membayar pekerja mereka dan lain-lain. Program antara program seperti sesi pengajian dan geran digitalisis PKS. Baiklah, seterusnya kepada Perman dan Pemulihan. Apa Perman dan Pemulihan buat? Dia buat untuk membantu sektor yang tertias berkelanjutan, meringankan beban rakyat dan memastikan kelangsungan perniagaan tersebut. Seterusnya, baiklah, sokongan kepada PKS. Apa itu PKS? PKS merupakan tulang belakang ekonomi Malaysia, iaitu kerajaan perlu menyediakan gerakan kasih pembiayaan mudah melalui tekun dan BSN dan insentif dagang yang menyebabkan ramai peniaga beralih kepada platform digital, jualan atas talian, penggunaan media sosial sebagai medium pemasaran. Seperti yang kita lalui sekarang, banyak kita menggunakan platform digital untuk penjualan barangan, jualan atas talian, contohnya jualan di TikTok, Instagram dan Facebook, dan seterusnya penggunaan media sosial sebagai medium pemasaran seperti membuat siaran langsung untuk mempromosikan barangan mereka. Seterusnya, dasar monetariti dan kewangan. Bank Negara Malaysia menurunkan kadar dasar semalaman OPR untuk menyuntik kecairan dalam sistem kewangan negara. Langkah ini menggalakkan pinjaman dan merancangkan semula aktiviti ekonomi di negara kita. Seterusnya, kita akan pergi pada program vaksinasi kebangsaan. Ini adalah cara kerajaan meneruskan perancangan kita sebagai negara untuk mengatasi wabak COVID-19. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK memainkan peranan yang besar dalam pemulihan ekonomi di negara kita. Apabila kadar vaksinasi meningkat, sektor ekonomi akan dibuka semula, industri pelancongan berangsur pulih dan keyakinan pelabur kembali meningkat. Seterusnya, setelah berpakis rangsangan termasuk kita prihatin bakal menyumbang 3.7 hingga 4.0% kepada PDNKK. Lihat kerangka insentif tambahan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau kita prihatin bernilai 10 bilion yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 23 September 2020. Ini jangka akan memberi kesan yang sangat positif kepada pertumbuhan ekonomi negara dalam suku keempat 2020. Pakej prihatin PKS dan penjana dan kita prihatin yang kesemuanya berjumlah 305 bilion. Pertumbuhan positif ini dijangka dicapai hasil daripada peruntukan 10 bilion yang akan diberi secara terus kepada rakyat dan perniagaan. Kerajaan juga menyasarkan kesan berganda multiplier
efek antara bantuan di bawah kita prihatin dengan pakej-pakej rangsangan lain yang masih dilaksanakan. Bantuan prihatin nasional 2.0 bukan sahaja mampu meringankan beban aliran tunai, tetapi juga membolehkan individu dan keluarga membeli barangan keperluan harian, termasuk barangan promosi di bawah inisiatif penjana seperti kempen pembelian barangan Malaysia. Pada masa yang sama, bantuan program subsidi upah 2.0 dan geran kas prihatin akan membantu menjamin kelangsungan perniagaan dan pekerja yang memastikan aktiviti ekonomi dan dapat dijalankan dan produktiviti kita ditingkatkan. Seterusnya, kita akan pergi kepada kesan kedekatan ekonomi. Kesan positifnya ialah ekonomi kembali pulih secara seterusnya secara berperantai. Kadar pengangguran menurun selepas 2021. Kenapa menurun 2021? Sebab ketika itu pengangguran kita meningkat kerana tiada banyak kerja yang boleh dilakukan oleh pekerja-pekerja kecil dan sederhana, dan PKS semakin digital. Kenapa saya kata semakin digital? Sebab kita mengikut arus zaman. Kita menggunakan teknologi untuk mempromosikan pekerjaan kita. Pesan kita juga adalah hutang negara meningkat. Kerana apa? Kerana kita banyak meminta barangan daripada luar seperti vaksinasi. Hutang negara kita akan meningkat secara berperingkat juga. Jadi ini telah diambil secara serius oleh kerajaan dan akan diselesaikan oleh mereka. Dan defisit fizikal bertambah, seterusnya tidak kesamaan pendapatan semakin ketara. Baiklah, kita sudah selesai pada ekonomi. Sekarang kita pada pendekatan sistem akademik Malaysia juga. Baiklah, yang pertama, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Kita sering dengar kita telah melalui PDPR dalam masa 3 tahun dan itu memberi kesan yang banyak kepada kita. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memperkenalkan PDPR melalui Google Classroom, Microsoft Teams, WhatsApp dan Telegram. Pelajar belajar secara dalam talian, luar talian, iaitu modul bercetak dan siaran TV pendidikan. Nanti lihat TV pendidikan dan didik TV bagi yang pelajar yang tiada internet, yang berada di luar bandar. Mereka ada rancangan pendidikan yang disiarkan melalui TV OK dan didik TV KPM. Modul bercetak dihantar kepada pelajar luar bandar. Langkah ini bertujuan untuk mengurangkan jurang digital pelajar yang berada di luar bandar kerana rantaian internet kurang di situ. Seterusnya, kita lihat ini adalah tangkap layar di mana didik TV kita akan memudahkan PDPR kita. Seterusnya, langkah pengajaran pendidikan KPM mewujudkan saluran khusus didikan didik TV KPM yang mula bersiaran hari ini mampu mengatasi banyak isu dalam proses pengajaran di rumah. Seterusnya, baiklah, tengok ini dia yang diperkuat Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebahasaan Bangsar Moh Yasin yakin didik TV memberi banyak manfaat kepada pelajar. Memberi banyak manfaat kepada pelajar di mana? Pelajar di luar banyak kerana rantaian internet mereka sangat berkurang. Disebabkan itulah kerajaan mengambil inisiatif untuk membuat didik TV ini kepada mereka. Seterusnya, transformasi digital pendidikan. Akademik mempercepatkan penggunaan teknologi dalam pengajaran, kemahiran digital guru dan pelajar dan integrasi pembelajaran hybrid. Kenapa dikatakan penggunaan teknologi dalam pengajaran kita semakin mempercepat? Kerana kita menggunakan atas talian untuk membuat pengajaran ketika itu. Jadi, kemahiran digital guru dan pelajar dipercepatkan. Mereka perlu belajar untuk mengakses internet ketika itu.
Guru pula terpaksa belajar menggunakan aplikasi digital, menyediakan bahan interaktif dan mengadaptasi kaedah penilaian baharu. Kerana ketika itu kita berada di rumah, kita tidak berharapan, tidak bersemuka dengan guru kita. Jadi ini adalah antara perkara yang guru terpaksa buat. Dan Alhamdulillah, dengan perkara ini guru-guru dapat mencipta idea baru untuk menarik minat murid. Seterusnya, cabaran sistem pendidikan. Walaupun usaha telah dilakukan, banyak cabaran yang kita lalui. Contohnya, jurang digital. Seperti yang saya kata, belajar luar bandar tiada capaian internet yang stabil dan kekurangan berat. Seperti ini, ada banyak pelajar yang tidak dapat peranti, tidak memiliki peranti dan tidak boleh menjalani pembelajaran atas talian. Yang kedua, tekanan emosi. Belajar tertekan, belajar sendirian. Ya, kita berada di rumah, kita sendirian tanpa rakan-rakan dan bimbingan daripada guru. Seterusnya, guru mengalami beban kerja yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, ibu bapa terbeban membantu anak-anak. Mereka bukan hanya ada satu anak kuat-kuat, mereka ada banyak anak-anak untuk dibimbing. Dan yang ketiga adalah kemerosakan pembelajaran, learning loss. Mereka akan tidak faham pembelajaran itu, kurang interaksi sosial antara sahabat dan guru. Dan yang ketiga, motivasi menurun sebab mereka tak ada motivasi langsung, cuma mereka sahaja. Seterusnya, selepas sekolah dibuka semula, program pemulihan akademik KPM melaksanakan pelbagai program pemulihan akademik bagi membantu murid mengejar semula silibus yang tertangguh untuk mengukuhkan semula asas pembelajaran, memberi penekanan kepada mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik, menyusun semula kandungan kurikulum supaya dapat fleksibel. Guru memberikan autonomi untuk menyusun semula rancangan pengajaran tahunan, memberi tumpuan kepada topik penting dan mengurangkan tekanan peperiksaan. Seterusnya, penilaian diagnostik melaksanakan pelbagai program pemulihan akademik bagi membantu mengejar semula silibus yang tertangguh. Tujuannya untuk mengenal pasti tahap sebenar penguasaan murid, mengukuhkan kesan pembelajaran masa PDPR dan mengesan jurang pembelajaran individu. Seterusnya, aktiviti sokongan emosi dan psikososial. Akademik bukan sahaja memberi kesan akademik, tapi juga kesan pada psikologi seseorang itu. Ramai murid tertekan, kebimbangan, masalah motivasi. Oleh itu, sekolah melaksanakan program kaunseling secara atas talian, aktiviti sesuai kenal semula, aktiviti pembinaan sastra dan seterusnya, minggu orientasi norma baharu secara atas talian. Seterusnya, KPM memberi fokus pada pemulihan literasi dan numerasi. Apa itu literasi dan numerasi? KPM memberi penekanan kepada pemulihan kemahiran baca dan memahami teks, penguasaan asas matematik seperti operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Interaksi awal bagi murid tahap 1. Langkah ini penting kerana literasi dan numerasi merupakan asas kepada kejayaan pembelajaran jangka panjang. Jadi, jika asas itu lemah, murid akan terus menghadapi kesukaran dalam pembelajaran dalam mata pelajaran lain. Yang kedua adalah intervensi khas murid tercicir. Pandemik juga menyebabkan sebahagian murid tercicir daripada sistem pendidikan. Ia menyebabkan masalah kewangan keluarga, kurang peranti dan internet, kurang motivasi, perlu membantu keluarga bekerja bagi menangani isu ini. Sekolah dan pejabat dan pendidikan daerah cara mereka menangani masalah ini. Sekolah dan pejabat pendidikan daerah menghubungi semula murid yang tidak hadir, menjalankan lawatan ke rumah dan memberi bantuan peranti dan sokongan kebajikan serta menawarkan program pendidikan alternatif. Langkah ini bertujuan memastikan murid tiada yang tercicir secara kekal daripada sistem pendidikan negara. Baiklah, kita tengok pada analisis keseluruhan. Pendekatan Malaysia boleh dilihat sebagai pendekatan yang seimbang antara
awam, kelangsungan ekonomi dan kelestarian pendidikan. Walaupun terdapat kekurangan kesabaran, akan langkah yang diambil berjaya mengawal pengenalan wabak, mengurangkan kejatuhan ekonomi yang lebih teruk yang tak akan memastikan pendidikan tetap diteruskan. Penilaian kritikal, namun beberapa perkara boleh ditambah baik oleh kerajaan, iaitu infrastruktur internet luar bandar boleh dikukuhkan, bantuan kewangan perlu diperbesarkan, sokongan kesihatan mental perlu diperluas dan rancangan krisis masa depan perlu sistematik. Seterusnya, pandemik ini menjadi pengejaran besar bahawa negara perlu bersedia menghadapi krisis global yang kita tidak tahu bila akan berlaku. Transformasi digital bukan lagi pilihan tetapi adalah keperluan buat masa sekarang, dan sistem pendidikan perlu fleksibel dan berdaya tahan. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, Malaysia mengambil pendekatan menyeluruh dalam menghadapi pandemik COVID-19 melalui pakej rancangan ekonomi, bantuan kewangan kepada rakyat, moratorium pinjaman, digitalisasi perniagaan, pelaksanaan PDPR dan yang terakhir sekali, transformasi pendidikan digital. Walaupun pandemik ini memberi kesan besar kepada negara, ia juga menjadi pemangkin kepada pembaharuan ekonomi dan pendidikan Malaysia. Pengalaman ini membuktikan bahawa kerjasama antara kerajaan, sektor swasta dan rakyat amat penting dalam mengharungi krisis besar. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.